Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Hari kita berada di PKD guys, Kak yang tengah masak kangkung belacan. Okey, untuk hari ini ya, program hari ini. Sekarang kita sedang menggoreng kangkung yang dipetik di belakang rumah. Ya betul lah. Saya sebenarnya tak pandai masak. Andai selalu dapat order, pandailah tu. Macam yang masak. Dah berasa ke ni? Tak tahu ke ayam? Belum cakap. Ya, nak banyak pun tak. RM5 ya. Wah, kat ni kau sampai je terus tanya Okey geng, ni kangkung belacan dah siap. Okey. Tinggal menu yang selanjutnya. Di bawang, akak basuh dia. Ni untuk goreng Untuk sayur. sawi. Sawi. Bukan sawi ya, pak choy. Pak choy. Ni macam style Cina ya? Guna bawang putih je. Guna bawang putih je dengan sos tiram. Ha, betul lah. Sedap. Tapi Udang tak ada? bukan udang tak ada. Akak boleh bawa udang dari rumah. Tapi Kak Ti tak makan udang. Oh iya. Oh, ada tengah bagi. Wangi. Sedap bawang putih kalau digoreng. Masukkan batang pak choy. Wangi. Cikgu. Sos tiram. Kat mana? Kita masukkan sos tiram ya. Seperti ini kita masak tak payah terlalu overcook. Kena masak je. Okey. Oh, dia mampu. Kalau orang mampu yang tak mampu, mampu air ada plus. Air garam. Air garam. Paling sedap sayur ni. Anak-anak kita pun suka sayur ni je. Yang kecil yang besar. Ada periuk ke nak masak nasi ni? Periuk pun kecil. Tadi sawah tak sos lagi sikit. On kan video. Akak masukkan aji sikit je. Jangan banyak sikit je. Lupa. Wajib. Sikit, jangan banyak. Sebab tadi dah letak sos tiram banyak.
Okey. Dah masak, dah siap. Ada kangkung goreng belacan. Okey. Lepas tu dari sini ada, ini ada sambal telur ya. Wow. Okey geng, tadi kita dah selesai masak-masak dan di sini di dalam ruangan ini kita memulakan dan mendengar taklimat penyembuhan koperasi PKD Payajarah. Okey. Kalau macam tu kena fokus suara, tak boleh guna yang ada. Sebab akan ada pilihan. Dia jadi kata koperasi macam apa? Projek yang di kalau nak jual venture boleh. Dan sepak ya koperasi power fan macam mana dia tidak melibatkan nama tentang macam kolam ikan. Kalau kolaborasi boleh, keluarga kita dengan keluarga belajar kita nak supply apa-apa koperasi tu kita boleh. Ya, saya nak gambar dulu bukti saya datang sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tamu kita pada pagi ini Encik Dino Faizal Abdullah dari Pusat Pembangunan Koperasi Institut Koperasi Malaysia yang saya kasihi, sukarelawan-sukarelawan PKD Payajarah yang berbahagia, komuniti-komuniti setempat dari area PKD Payajarah, hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengar taklimat daripada Encik Dino Faizal berkaitan dengan koperasi, dan lebihnya adalah kaedah untuk mendaftarkan koperasi yang kita plan sejak 3 tahun yang lalu. Dan pada hari ini kita sama-sama akan bergerak. Okay, kalau boleh sebelum raya koperasi ini akan berjaya ditubuhkan dan kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan yang berkaitan. Okay, yang selebihnya akan diterangkan oleh Encik Dino. Butiran lanjut berkaitan dengan pergerakan koperasi. Okay, jadi saya berharap hari ini kita dapat minimum sekurang-kurangnya 20 senarai ahli yang akan join koperasi supaya koperasi itu dapat didaftarkan namanya pada hari ini. Okey, tapi selanjutnya akan diterangkan oleh Encik Dino lah. Okay, saya kurang arif berkaitan dengan pendaftaran koperasi ini. Okay, jadi kita jemput khas wakil daripada pihak Institut Koperasi Malaysia yang akan menerangkan satu persatu, dan jika ada persoalan di akhir ke ataupun boleh Kalau untuk ni boleh gerak dia. boleh serap Interact Dino jika ada sebarang persoalan lah. Okay. Tapi kalau boleh kita masa kita tak lama, kita sampai jam 1 saja. Okay, kalau boleh kalau ada soalan tu boleh tulis nanti di akhir rancangan, nanti di akhir ceramah mungkin boleh kita tanyakanlah kepada Encik Dino. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjumpa Encik Dino untuk menyampaikan taklimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pagi ni? Baik. Apa khabar sekali lagi? Baik. Macam tu. Kuat semangat. Jadi mana? Baru saja lagi, tak lama, bermula pada tahun 2005. Tak lama. Tak lama 2005 saya bermula di IMA. Jadi saya
pelbagai department lah di rumah tu, macam-macam business. Dan akhir sekali sekarang ni saya di Pusat Pembangunan Koperasi, bermakna pusat kami, departmen kami akan menerima jemputan-jemputan tuan-tuan dan puan macam hari ini ke seluruh Malaysia, dan juga kursus wajib 1, 2, 3 untuk ALK Koperasi, ahli lembaga koperasi. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan kami soon akan datang untuk koperasi kita yang baru ni, yang baru nak tumbuh ni, akan khusus wajib 1, 2 dan 3, dan di bawah departmen kami juga. Dan untuk pemulihan koperasi pun kami juga, Pusat Pembangunan Koperasi. Jadi banyaklah benda-benda yang kita katakan core lah pusat ataupun departmen kami. Jadi itu sedikit berkenaan dengan diri saya. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, siapa kat sini di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada join koperasi selain pada kami SUL koperasi kita ni? Okay, puan, buat kita, okay. Sebab selalu saya tengok puan di rumah tu tu saya tengok mula-mula tu, saya recall balik mana, okey, baru saya perasan lalu puan ni kan. Yes, betul. Sebab saya macam ingat mana pernah jadi peserta saya lah kelasnya. Jadi puan okey, ramai jugalah. Tapi yang kat sini yang join koperasi ni ada di kalangan ALK koperasi ke? Puan ALK tak? Ahli biasa, anggota biasa. Dan pernah dengar tak sejarah koperasi ni? Tak pernah. Kurang lagi. Yang lain tak tahu apa pasal koperasi. Tahu tapi tak join. Tak join. Tapi Ya. tahulah Ya. macam juara koperasi. Betul. Bermakna kumpulan orang, tumbuh Ya. koperasi, Ya. macam tu secara umum je. Ya. Okey, kita tengok. Apa tu sebenarnya koperasi? Sebab kita nak join koperasi, kita kena tahu pasal koperasi, betul tak? Apa itu koperasi sebenarnya? Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak join? Macam yang saya sebut tadi, koperasi keluarga yang baru di Sekincang sana. Di kalangan keluarga dia, makcik-makcik dia banyak tanah. Tapi dia takut nak join koperasi. Takut tanah dia tu akan bertukar nama ke koperasi. Jadi tugas kami, saya juga pergi bagi tahu taklimat macam ni di kalangan keluarga makcik-makcik dia, sebab salah seorang daripada anak dia tu nak tubuh koperasi, nak join. Sebenarnya bukan. Dan tanah tu bukan jadi milik koperasi, bertukar nama. Dia buat agreement saja. Tanah tu stay nama pemilik asal. Cuma agreement 10 tahun ke 12 tahun ke boleh diusahakan oleh koperasi. Lepas tahun tu, mana dia pun ingat koperasi. Jadi untuk pagi ni, saya insyaAllah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit pasal koperasi. Kelebihan berkoperasi. Apa baiknya koperasi? Kalau buat bisnes, baik ke, bagus ke untuk kita sendiri? Untuk koperasi macam mana? Sebab sebelum ni ramai yang tanya saya, dalam koperasi ni, Cik Dino, bisnes apa yang kita buat? Dia tanya saya. Saya kata, bisnes apa? Buat kapal terbang pun, buat helikopter pun boleh, buat kapal laut pun boleh kalau ada kemahiran. Boleh apa saja. Sebab koperasi ni adalah entiti bisnes untuk anggota dia. That's why sebelum apa-apa ni, bila kita nak tumbuh koperasi, kita dah tahu apa sebenarnya keperluan anggota kita. Apa keperluan anggota kita? Sebab kita 20 orang ni anggota kita. Dan selebihnya insya-Allah kami soon bila dah tengok dah okey, akan ramai lagi yang nak join koperasi. Jadi sebagai utamanya bakal ALK nanti, tengok kita tumbuh koperasi ni apa keperluan anggota-anggota kita. Sebab koperasi ni dibutuhkan adalah atas dasar keperluan anggota. Lepas tu baru dunia luar. Sekedar runcing jauh, mana koperasi tumbuhkan untuk memenuhi keperluan anggota. Itu secara asalnya. Itu mulanya. Kita tengok sejarah tentang koperasi sepintas lalu, dan kita tengok perbandingan antara koperasi dan syarikat swasta. Okey.
dan Statistik Koperasi di Malaysia, kementerian dan agensi berkaitan dengan koperasi, dan akhir sekali kita tengok pendaftaran koperasi. Dan last sekali kita akan tengoklah orang-orang dia ni untuk pendaftaran koperasi ni anggota biasa pun tak ada masalah, cuma bakat ALK nanti. Yang tu kena orang kata kita tengoklah betul-betul supaya persiapan kita untuk nak tubuh koperasi ada semua, kita dah buat awal. Cuma tinggal pegawai SKM wilayah kita minta kerja. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Sebab dah ada awal-awal. Bukan kata pergi, lepas tu dia tanya tak ada, balik. Seminggu lagi ataupun sebulan lagi, 3 bulan lagi, pergi balik. Itu tak nak. Ke mana benda-benda yang perlukan untuk nak tubuh koperasi tu, orang-orang dia, kita dah ready awal-awal. Nanti saya bagi. Yang menjadi. Emas pun tak dapat. Jangan risau. SKM dia punya. Kalau nak buat rating pertama, kedua, emas ni dia tak akan lulus. Jangan risau. Untuk fungsi dia dalam undang-undang kecil nanti kita nak masuk sebagai fungsi dia. That's why saya sentuh sini sebab ada koperasi dia buat masa fungsi dalam orang dia buat fungsi perkhidmatan sahaja. Dia perkhidmatan saja, dia nak buat kedai runci sahaja. Tiba-tiba dah 2 tahun dia nak buat bisnes kedai runci. Boleh ke tak? Okay. Boleh. Kalau nak buat pertanian, boleh tak perkhidmatan? Boleh. Tak boleh. Tak boleh kan? Bagus saya cakap ni. Yang cadangkan kita pilih saja. Ni lembaga. Lembaga apa? Lembaga kepala hitam. Lembaga tak ada, kepala. Lembaga sangka. Saya suka berkata sangka. Ni lembaga. Lembaga ni kita bermain. Jalil memang ada saka. Lembaga ni dalam akta kita seksyen 42 akta menjaga paya rasmi akan tahu itu milik koperasi komuniti kita. Tulis besar-besar kat situ milik koperasi kita. Kedai runcit, tulis besar-besar kedai runcit dimiliki oleh koperasi kita. Tu ada ALK dia punya audit ni, dia kena apa saja dia minta, orang ni kena bagi. RM10,000. Apa? Contoh. Saya pula ambil cakap, dia tepuk tangan buat apa? Ada sekali kan? Dah. Kita nak berbangan sebagai contoh, saya bagi RM10,000. Ya. So, kiranya saya terkucil dengan salah seorang ahli lembaga pengarah. Bagaimana dengan RM10,000 tadi? Boleh balik-balik ke tidak? Mana? Yang tu dia ada modal share minimum tu. Ya. Share tambahan ni yang 100 tu yang minimum. Ya. Yang tu pun bukan semua juga dia ada dia. Yang ni yang tambahan RM10,000 tu yang betul punya ambil. Okey. Cantik. Ini contoh. Contoh dia. Baliklah. Dah boleh dah. Habis bocor ya. Tapi make sure ya, make sure kau nama koperasi. Sebab sebelum ni ada satu koperasi di Pantai Timur, dia kutip duit dulu modal share minimum tu 100 orang, dia tak ada akaun lagi, dia tumpang atas bank bendahari. Akhirnya bendahari tu pun lari hilang. Betul. Itu yang Pada Negara Perempuan dan Sudi. Tentunya separuh hari ini bersama dengan saya. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah pun tamat sesi taklimat bersama dengan Cik Dino. Okey. Dan di peringkat saya sebagai pengurus Pusat Komersi Desa, okay, saya akan membuat pendaftaran lah dalam tempoh yang terdekat ni. Okay. Jadi 20 nama pun dah diambil. Jadi 20 nama ni lah yang akan bersama-sama dengan mesyuarat agung pada kali pertama nanti. Okay. Dan yang saya akan serahkan di pejabat SKM Cawangan Tarikh, okay, dalam masa yang terdekat. Okay, berkenaan dengan nama, saya akan letakkan dalam grup WhatsApp lah, beberapa list nama yang mana yang saya akan present di SKM nanti. Okay.
dan saya harap semuanya dapat cekal hati bersama-sama sebab kita dah tertangguh lama untuk menubuhkan koperasi ni, dan saya harap tahun ni juga kita berjaya melaksanakan menubuhkan koperasi dan sama-sama menjana pendapatan. Okay. Dan sebelum mengakhiri program kita pada hari ini, ada sedikit tanda hati yang nak serahkan kepada Encik Nur. Three, two, one. Okay, good. Three, two, one. Okay, freestyle. Mini love. Si, bagi. Si, okay, go. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alhamdulillah majlis hari ini taklimat koperasi sudah selesai. Apa lagi? Lepas ni kita nak makan. So hari ini kita tunggu dulu ya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Dan jangan lupa ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, YouTuber. Main je lah. Dia main.